Assalamualaikum, saya Muhammad Adam Adha. Assalamualaikum, saya Muhammad Arfan Najmi bin Muhammad Nurdin. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adam Mukris bin Zamri selaku lawyer anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bunyamin Hakim bin Anu Talib. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Bolehkah saya bertanya sedikit kepada Tuan? Boleh. Baiklah Tuan, apakah sapaan yang biasa Tuan gunakan dalam kehidupan seharian? Baiklah, sapaan yang biasa saya gunakan dalam kehidupan seharian jika saya berhadapan dengan klien adalah seperti tuan, manakala jika di dalam mahkamah pula untuk berkomunikasi dengan hakim, saya akan menggunakan yang berhormat, yang tuan dan sebagainya. Baiklah Tuan, adakah Tuan menggunakan sapaan berbeza mengikut situasi atau individu tertentu? Dalam mahkamah, ya, dia ada perbezaannya. Seperti dengan kawan-kawan kita boleh bercakap seperti kamu dan sebagainya. Manakala di mahkamah pula kita kena berkomunikasi dengan bahasa seperti yang berhormat dan sebagainya. Soalan terakhir Tuan, bagaimana perasaan Tuan tentang penggunaan sapaan dalam masyarakat kita? Pada pendapat saya, masyarakat kita menggunakan sapaan yang sangat baik dan berintonasi yang sangat sopan. Seperti Assalamualaikum, Mike, kamu, anda dan sebagainya. Baiklah Tuan, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Kamu? Ya, saya. Bolehkah saya bertanya kepada Cikgu? Boleh je. Soalan apa? Cikgu, saya nak tanya, apakah sapaan yang biasa Cikgu gunakan ketika berinteraksi dengan pelajar? Biasanya dengan pelajar saya menggunakan perkataan Assalamualaikum dan selamat sejahtera ketika masuk kelas. Dan saya juga ingin menunjukkan rasa hormat kepada mereka dengan memanggil nama mereka. Oh, seterusnya Cikgu, adakah Cikgu menggunakan sapaan yang berbeza untuk rakan sekerja dan ibu bapa pelajar? Betul, saya menggunakan sapaan yang berbeza dengan antara ibu bapa dengan pelajar. Contohnya saya menggunakan sapaan yang lebih formal dengan rakan sekerja dan ibu bapa seperti tuan, puan, encik, mohon encik. Oh, Cikgu, saya nak tanya, bagaimanakah Cikgu melihat perubahan dalam penggunaan sapaan di sekolah dari dulu hingga sekarang? Saya melihat dulu pelajar lebih menggunakan bahasa yang formal seperti manggil cikgu ataupun guru. Tapi kini saya melihat pelajar menggunakan bahasa yang lebih santai seperti manggil guru sir, miss, kerana terjebak dengan budaya luar. Oh, ya Cikgu, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya soalan kepada Tuan. Boleh. Yang pertama, apakah sapaan yang biasa Tuan gunakan ketika berinteraksi dengan pelanggan atau rakan perniagaan? Kebiasaannya bila berhadapan dengan pelanggan, saya akan menggunakan komunikasi yang lebih mesra. Seperti saya akan memanggil pelanggan tersebut dengan panggilan seperti tuan, puan atau encik dan cik. Oh, baiklah Tuan. Soalan yang kedua, adakah Tuan menggunakan sapaan yang berbeza bergantung kepada status atau latar belakang pelanggan? Jawapan saya adalah saya akan melayani pelanggan dengan sama rata. Itu saja. Soalan terakhir untuk Tuan. Tuan, bagaimanakah penggunaan sapaan mempengaruhi hubungan Tuan dalam dunia perniagaan Tuan? Dalam bidang perniagaan, sebagai penjual, kita perlulah menggunakan komunikasi yang mesra. Jadi ini akan membina kepercayaan antara penjual dan pembeli dan menunjukkan sikap profesionalisme antara pelanggan dan penjual. Itu saja daripada saya Tuan. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum, Bunyamin. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya,
Boleh. Apa tu? Apakah sapaan yang biasa Bonyamin gunakan ketika berinteraksi dengan rakan sebaya? Oh, untuk rakan saya biasanya menggunakan sapaan seperti kamu, awak, bergantung kepada kantina serta umur pelajar lain. Baiklah. Yang seterusnya, bagaimanakah Bonyamin menyapa guru di sekolah? Dalam konteks orang yang lebih berstatus seperti guru, saya akan menyapa dengan panggilan cikgu, tuan dan sebagainya kerana ingin menghormati seseorang itu. Baiklah, hari sekali bagaimana Bonyamin melihat perbezaan sapaan antara pelajar zaman sekarang dan zaman sebelum ni? Adakah ada perbezaan? Pada pendapat saya, perbezaan antara pelajar zaman sekarang dan zaman dahulu sangatlah ketara, di mana zaman dahulu pelajar mempunyai nilai hormat yang sangat tinggi kepada guru-guru serta kawan-kawannya. Manakala pada zaman sekarang terjadinya sikap yang agak negatif seperti kurang ajar dengan panggilan yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, saya sebagai pelajar memanggil guru dengan panggilan kamu. Ini sangat tidak bagus sebagai seorang pelajar. Baiklah, terima kasih Bonyamin, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Boleh tak Apa saya tu? nak tanyakan beberapa soalan untuk Pakcik? Boleh, apa tu? Yang pertama, apakah sapaan yang biasa Pakcik gunakan semasa berbual dengan keluarga dan rakan-rakan Pakcik? Oh, kalau dengan keluarga, pakcik biasanya menggunakan sapaan seperti selamat pagi, assalamualaikum, anak-anak, bergantung kepada sesiapa dalam keluarga itu. Okay, yang kedua untuk Pakcik, saya nak tanya bagaimana perasaan Pakcik apabila seseorang menggunakan sapaan yang tidak sesuai atau kurang sopan kepada Pakcik? Pakcik sebenarnya tak berapa senang dengan soalan ini kerana pakcik mempunyai kisah silam yang sangat buruk tentang soalan ini. Kenapa tu Pakcik? Kerana apabila seorang memanggil dengan sangat tidak betul seperti kurang ajar, ia akan menimbulkan rasa kurang senang untuk seseorang yang berumur seperti pakcik, yang akan menyebabkan keharmonian dalam situasi itu terjejas. Yang terakhir boleh Pakcik? Apa tu nak? Apakah kepentingan sapaan dalam membina hubungan baik dalam masyarakat? Kepentingan apa tadi? Sapaan dalam membina hubungan baik dalam masyarakat. Oh, bagi pendapat pakcik lah, sebagai warga emas yang berumur 75 tahun, kepentingan sapaan dalam membina hubungan baik dalam masyarakat ialah untuk mewujudkan suasana yang kondusif dan memberikan satu persepsi yang baik terhadap penutur, yang menyebabkan semua orang gembira dengan penutur tersebut. Itu bagi pendapat pakcik lah. Okey, itu saja Pakcik. Terima kasih. Terima kasih. Sekian daripada kami. Terima kasih.